nak beli sepatu? Kali ni kita ke part 2. Kalau anda dah tengok part 1 untuk unit ni, anda mesti dah tahu unit ni memang best sangat-sangat. Untuk part 2 ni, kita tengok tingkat atas pula. Naik-naik tangga je dah nampak kan memang luas tingkat atas ni. Bilik yang anda nampak sekarang ni dah siap attach sekali dengan bilik air. Bilik air pula kongsi dengan bilik satu lagi. Kalau kat tingkat bawah tadi dah ada swimming pool, kat tingkat atas ada bilik karaoke. Macam ni kalau buat homestay memang sesuai sangat lah. Kalau buat duduk sendiri, hari-hari karaoke. Macam yang anda nampak sekarang ni, bilik ni luas kan? Boleh muat satu set bilik tidur. Nak-nak pula dah ada bilik air sendiri. Macam yang anda nampak sekarang ni, kat tingkat atas ni masih ada ruang kalau nak letak satu set ruang tamu kan? Sambil rehat dengan adik-beradik kat sini, anda boleh juga tengok orang kat bawah dari tingkat atas ni tau. Inilah bilik master yang Cik Yam tak sabar nak tunjuk. Macam yang anda nampak sekarang, bilik master ni luas sangat-sangat kan? Kalau nak ke bilik air master, lalu je kat bahagian sini dah nampak bilik air tau. Dalam bilik air pula dah siap ada jacuzzi. Specialnya lagi, keluar-keluar bilik air je anda dah nampak tangga nak ke loteng. Kat loteng ni lah yang menarik dekat bilik master ni. Kalau anda sukakan private space, kat loteng ni lah yang anda boleh buat personal office macam ni, ataupun nak buat mini library pun boleh tau. Betul kan Cik yang cakap? Bilik master ni luas sangat-sangat. Muat je kalau anda nak pakai katil king atau katil queen. Kalau nak letak set sofa dan TV pun masih lagi boleh. Walk-in wardrobe kat bilik master ni pun luas tau. Macam mana? Best kan unit ni? Ingat, kalau lambat anda terlepas. Jadi jangan lupa set masa briefing dengan Cik Yam cepat-cepat. Berjalan perlahan di atas titik. Kita jumpa lagi nanti. Tadi kita dah tengok ruang dalam. Ni kita tengok ruang laman dia pun dah syok dah. Nak exercise pagi-pagi dah syok ni. Rumah ni bukan setakat banglo. Bukan setakat banglo dan berstory. Dia corner juga. So kalau nak kenduri kendaraan, nak buat event dah tak apa ni. Kawasan besar dah. So kat sini laman dia. Jom kita tengok ada gazebo siap-siap. So kalau kita nak minum high tea ke, nak lepak-lepak dengan lelaki kita ke, sinilah ruang yang paling best. Ni, you tengok. Nampak tu. Siap ada gazebo. Owner siap bagi dengan gazebo. Ni ruang santai tengah-tengah malam, petang-petang memang syok lah. Siapa yang cari banglo, nak corner punya unit, nak rumah besar, ruang bilik besar, tekan link kat bio Cik Yam. Jom Cik Yam bawa ke next destinasi. Bye.